Hai, Assalamualaikum semua. Dekat sini ada tak yang tengah plan nak ratakan gigi? Nak cantikkan gigi ataupun nak jadikan susunan gigi tu lebih tegak and cantik? Okay, kita ada beberapa rawatan untuk ratakan gigi. Yang pertama braces dan juga eyeliner. Saya rasa kalau braces ramai dah tahu, di mana kat gigi ada bracket dan juga ada wire. Kalau eyeliner, korang tahu tak apa itu eyeliner? Eyeliner ni dia boleh gerakkan gigi. Okay, anda akan dapat beberapa sets of tray untuk eyeliner di mana korang cuma sarungkan sahaja dan clear eyeliner tu boleh gerakkan gigi. Okay, Sesuai untuk patient yang tak suka ada benda kat gigi, tak nak nampak ada apa-apa. Okay, because clear eyeliner ni is almost invisible, tak nampak. Okay, jom kita tunjuk contoh clear eyeliner ni. Okay, alright. So macam ni clear eyeliner. Okay, korang akan dapat tray untuk atas, tray untuk bawah. Okay.